Tiga bandar yang paling besar di dunia mengikut kawasan ni, bukan mengikut saiz populasi. Sebagai contoh, Kuala Lumpur mempunyai kawasan seluas 193 square kilometer, tapi bandar-bandar ini mempunyai kawasan seluas satu negara tau. Saya Fazil, jangan lupa follow saya. Di tempat yang ketiga adalah di Australia yang bernama Kalgoorlie Boulder. Ini adalah kawasan lombong emas. Bandar ini seluas 95,575 square kilometer. Kawasan yang tak banyak orang lah, sangat-sangat terpencil. Di tempat yang kedua ini adalah dekat Brazil. Bandar ini seluas 159,533 square kilometer, hampir seluas semenanjung Malaysia. Dan bandar ini bernama Altamira, kawasan yang banyak hutan hujan. Di tempat yang pertama, kalau korang tahu nama bandar ini, jangan lupa komen dekat bawah. Bandar ini terletak dekat utara China dan seluas 263,935 square kilometer, hampir sebesar Malaysia guys. Dan ini adalah bandar yang bernama Hulun Buir.